kalaulah contohnya kita ada mature politics yang negeri dan juga persekutuan masing-masing memainkan peranan dengan adil dan betul dan tidak dipolitikkan macam sekarang, only then model perlembagaan, model persekutuan yang ada ni kita boleh sustain in the future. Kalau tidak, it's quite dangerous because capital allocation dia dah tak jadi efficient. YB, kita tak ada law ke yang boleh regulate agihan ni supaya agihan tu diberikan mengikut produktiviti satu lokaliti tu? Belum sampai lagi kat situ. Okay, belum sampai lagi kat situ. So aku nak tanya balik jawapan soalan yang kau tanya tadi lah. Okay. So apa jawapannya? Yang soalan kau tanya aku awal-awal sebelum kita masuk ni kan. So apa jawapannya? Jawapannya adalah Sanusi kata lah kan, orang-orang macam Sanusi kata, orang-orang PAS, PN ni selalu kata bahawa Selangor, Penang tu dah memang maju daripada dulu kan. Jadi buat apa nak bagi duit kat dia, ataupun bukanlah hebat sangat mentadbir. Kalau bagi duit kat kita orang pun jadi maju macam itu. Sebab kita kena kembali kepada perbincangan kita ni. Perbincangan kita ialah kita nak fikir kenapa tok nenek kita dulu bersetuju perlembagaan persekutuan macam ini. Kenapa contohnya kerajaan negeri diberikan kuasa mengenai tanah? Kenapa tanah itu tak diberikan kepada persekutuan? Kenapa contohnya persekutuan ada kuasa yang lain semua tapi tanah tak boleh? You know, I always look at things very objectively dari segi perspektif ekonomi, perspektif efisiensi lah. So daripada perspektif itu, perspektif negeri. Perspektif. Katakanlah the framers of perlembagaan dulu-dulu lah. If I were to write a constitution independently and objectively untuk mewujudkan sebuah persekutuan yang macam ni, kenapa aku rasa it makes economic sense bahawa kuasa tanah mesti berada di kerajaan negeri, kuasa yang lain, beban itu semua kepada kerajaan persekutuan, supaya negeri ada ruang untuk generate income juga on site negeri. Ya, tapi itu yang Sanusi marah sekarang. Dia kata kuasa kerajaan negeri yang jaga tanah saja itu tak membantu. Itu sikit sangat. Duit semua kerajaan negeri. Susah kalau kau masuk kelas ekonomi aku. Memang letih. Kalau YB tanya apa yang kita nak perlu buat in the future? No. I'm asking before we talk about the future ialah why it is like this now. Kita bermula dengan premisnya ialah kalau negeri-negeri yang ada ni, kalau dia menjadi independent country, sovereign nation on their own masa merdeka dahulu, dia tak ada economies of scale. Betul. Maka dia perlukan efisiensi. Betul. Kan? Tapi sebenarnya apa aset yang paling besar yang ada di Malaysia ni ialah tanah dan juga galian dan hasil semua ni. Jadi benda itu telah diimbangkan. Aset yang paling besar itu telah diberikan kepada kerajaan-kerajaan negeri tau. Persekutuan dia dapat, memang betul dia dapat fiscal responsibility, dia boleh kutip cukai, tapi dia juga ada tanggungan yang besar semua. Tetapi you cannot do anything tanpa tanah. Maksudnya jawapannya adalah kenapa benda tu di draft in certain way. I don't know. I wasn't there masa Suruhanjaya read ada lah. But kalau if I were to write a thesis lah, I would have argued like that. Agihannya kena seperti itu. Sebabnya at the end dia jadi seimbang lah sebenarnya. Bukanlah seimbang tapi dia jadi simbiotik. Dua-dua perlukan masing-masing. Kerajaan negeri perlukan persekutuan perlukan kerajaan negeri, dan benda ini memang jelas sebab sekarang ni semua projek apa-apa pun dia mesti minta tanah daripada kerajaan negeri, dan kat situlah ada isu minta nominal dan sebagainya. Maksudnya kalau nak bergerak satu benda tu, negeri kena bagi part dia, tapi persekutuan pun yalah, yang itu administratif lah Aziz. Go back kepada soal kuasa semua ni. Maksudnya begini, dalam konteks pertumbuhan ekonomi kan, sebenarnya kerajaan negeri yang ada
aset yang paling besar, iaitu tanah. Dan kawalan dasar, plan perancangan mengenai tanah, guna tanah, semua ni, semua itu berada di dalam tangan dan juga kawalan kerajaan negeri. Kalau kita tengok evolusi pertumbuhan ekonomi mana-manalah civilization for thousands of years, perancangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu bermula daripada tanah. Sebab itu dulu kursus ekonomi di universiti ternama ni, dia tak panggil ekonomi tau, dia panggil land economy. Sebab aset paling besar ialah satu, tanah, kedua manusia, tenaga. Kan? Jadi berbalik kepada soal Sanusi kata pasal imbangan kuasa ni. Perlembagaan persekutuan telah dibangunkan in such a way that sebenarnya kerajaan negeri mempunyai kuasa dan juga kawalan yang besar kepada perancangan ekonomi kerana mereka menguasai tanah. Kan? Jadi betul lah. I'm not saying that hanya kerana kerajaan negeri ada tanah maka dia boleh buat apa-apa. Tak ada. But you begin with the asset. Kerajaan persekutuan tidak bermula dengan aset. Kan? Jadi kalau sebab itu sebenarnya kalaulah semangat persekutuan melalui perlembagaan ini betul-betul dituruti dan dihargai, kan, kerajaan-kerajaan negeri ini berlumba-lumba untuk membangunkan dan merancang penggunaan tanah-tanah mereka pada optimum yang mungkin, kerana konsep persekutuan yang ada ni ialah dia saling bantu-membantu. Kerana kerajaan ataupun negeri-negeri yang maju, dia ada kekurangan dia. So it internally creates the supply and demand. Negeri yang kurang maju oleh kerana permintaan daripada negeri yang maju, kalau perancangan tanah, galian semua itu dibuat dengan baik, they become the supplier lah. And vice versa. Daripada pertumbuhan ekonomi perindustrian ke yang ada di negeri-negeri yang lain ini, yang mungkin lebih advance daripada beberapa negeri yang lain, mereka pula daripada hasil pertumbuhan ekonomi mereka dicukai, dan duit itulah yang dipindahkan kepada kerajaan-kerajaan negeri yang lain-lain. Itu secara ideal lah, tapi kita tak berlaku macam itulah. Jadi sebab itu dia berbahaya kalau politik Malaysia sekarang when it comes to, sebab kita ada kerajaan negeri yang berbeza-beza parti. Jadi instead of betul-betul berlumba-lumba untuk memajukan dengan menggunakan aset yang paling besar yang mereka ada, sebaliknya dia jadi tuding menuding lah. And katakanlah kita jangan kata negeri lah, katakanlah engkau lah engkau mewarisi tanah lah 100 ekar dan kau nak bangunkan tanah engkau itu, kan, finally tanah itu the source of everything tau. You can leverage it, you can partner it, you boleh buat JV, kan, segala-galanya bermula dengan tanah itu. Katakanlah bawah tanah engkau 100 ekar tu, katakanlah galian tu milik engkau contohnya, kan, engkau nak usahakan untuk melombong semua, kan, you don't have the expertise or capital for it. Takkan kau nak tuding jari kepada company-company yang kau perlukan ni, jahatlah engkau itu semua. You work with them, you work out macam mana perjanjian business modelnya, risk sharing dia, profit sharing dia, macam mana. That's how it works. Jadi sebab itu kalau kita bandingkan, kan, ada je negeri yang sebenarnya sumber tanah dia dan juga sumber-sumber yang di bawah kerajaan negeri dia sebenarnya lebih rendah daripada negeri-negeri yang selalu bising ni. Negeri Sembilan lebih rendah, Melaka lebih rendah, but you don't hear from them. Tak kisahlah masa bawah BN ke, masa bawah PH ke, you don't hear from them constantly playing this. And, maksudnya ada part yang Sanusi sepatutnya play, tapi dia tak buat benda tu. Bukan maksudnya begini, maksudnya ini kepada rakyat lah, soal Sanusi, soal Anwar tu belakang kira lah, kan. Maksudnya kepada rakyat bagi saya lah, kan, yang saya nak kongsi malam ini ialah
pada peringkat sekarang, perlembagaan persekutuan yang membahagi-bahagikan kuasa antara negeri dengan persekutuan ini telah dirangka untuk mengimbangi kuasa masing-masing, dan masing-masing ada leverage yang cukup besar. Negeri soal aset penggunaan dan kawalan aset yang paling utama iaitu tanah. Tapi tanah tu dia takkan jadi dengan sendiri. You have to plan lah. Local planning tu di bawah kerajaan negeri. Kerajaan negeri nak buat apa, nak buat bandar semua kan. Jadi semua itu sama macam orang buat bisnes lah. You nak buka kedai kan, takkan kau nak buka kedai kau harap semuanya berlaku sebab kau buka kedai. You know, you have to plan for it, you have to find the market, you have to find the pekerja and work on it lah. Kalau contohnya kau nak dapat pekerja, kau kena dapatkan permit daripada kerajaan persekutuan. You go and get the permit lah daripada kerajaan persekutuan semua kan. And selalunya kerajaan persekutuan pun dia memang ada tanggungjawab daripada perspektif dia, iaitu untuk memastikan pembangunan yang sekata dan setara. Itu satu. Kedua, pembangunan yang lebih baik di negeri-negeri yang nampak mundur ini sebenarnya baik kerana boleh kutip cukai. It's good for the federal government. Jadi it is quite unlikely lah that kita ada kerajaan persekutuan yang bermusuh 100% dengan kerajaan negeri yang betul-betul nak die lah. Aku tak nak kau naik, aku akan takkan kerjasama dengan kau. That's not the case. Cuma oleh kerana keadaannya dia dah jadi bahan politik, itu yang menimbulkan risiko yang besar, iaitu kalau di masa akan datang kita ada kerajaan-kerajaan negeri yang tidak melihat potensi tanah dan potensi kuasa yang ada pada mereka itu untuk membangunkan ekonomi. Kalau dia rasa peranan aku ialah melalak untuk minta lebih banyak peruntukan, then we are in trouble. Kerana then model persekutuan yang kita ada sekarang ni dia akan jadi one lopsided lah, dan dia tak jadi equitable kerana the vicious cycle of inequitable allocation of taxpayers money, inequitable development expenditure akhirnya akan menyebabkan we will stun the overall growth of the country. YB, the ideal case adalah macam yang YB terangkan tadi, iaitu kedua-duanya saling bergantungan, tetapi dalam apa yang berlaku pada hari ini, sekiranya mungkin Sanusi ataupun kerajaan negeri PAS ni semakin kuat menekan Perdana Menteri, dan mungkin Perdana Menteri dah putus asa, mungkin betul bukan saja negeri tu takkan mengundi dia, tapi pertumbuhan ekonomi kat situ pun tak worth untuk dalam masa jangka panjang untuk dibangunkan. Jadi boleh sahaja kerajaan persekutuan neglect terus, dan itu tetap menyebabkan kerajaan persekutuan ada leverage yang lagi tinggi pada kerajaan negeri. Boleh kita kata macam tu? I mean, kalau kita lihat dari segi siapa ada lebih banyak duit, siapa leverage semua ni kan, then it defeats the purpose of having the federation lah, perlembagaan kan. Isu bagi saya lah yang perlu jadi tumpuan ialah masing-masing perlu, terutamanya, dan the onus also begins dengan kerajaan negeri. Maksudnya kita perlu bertanya, adakah model kerajaan negeri yang ada sekarang, yang mana nampak ada pergantungan yang cukup tinggi kepada sumber kewangan dan juga projek-projek pembangunan daripada kerajaan persekutuan, adakah perkara itu sustainable in the future? I don't think it is. Kerana akhirnya kita seolah-olah tak payah ada kerajaan negeri lah. Semua itu bergantung kepada federal government. Then we are in trouble, kerana model persekutuan yang ada ini is to create that competition and check and balance, kerana kerajaan negeri mengawal tanah. And, so then the issue yang saya rasa saya nak tutup lah. Kalau kita dah lihat ahli-ahli politik, dia dah jadi duk main isu macam ni, dan risiko yang mana kerajaan-kerajaan negeri yang ada ini tidak kompetitif dan dia bergantung sepenuhnya kepada kerajaan persekutuan, risiko itu besar. Kalau kita tengok kepada China lah, China adalah model yang paling baik sekarang lah.
kenapa China boleh tumbuh ekonominya dengan begitu pesat dalam tempoh 20-30 tahun saja, ialah kerana memang kerajaan pusat, central government di Beijing itu, dia memang menggalakkan sepenuhnya kerajaan-kerajaan wilayah untuk bersaing sesama sendiri. Cuma they run the whole thing almost sebagai corporation. Jadi pimpinan-pimpinan parti komunis yang nampak bagus semua ni, mereka akan dilantik menjadi gubernur wilayah. Kan? Dia almost macam kalau kau one big corporation, CEO ke atas tu, dia tengok siapa yang dia rasa berpotensi, dia hantar pergi jaga subsidiary. And the subsidiary akan bersaing dengan masing-masing. Siapa yang lagi hebat dan lagi cepat membangun subsidiary itu, lagi cepat buat untung, yang itu dia naikkan pangkat sampai jadi CEO ke atas. That's how Xi Jinping, that's how Hu Jintao, that's how Xi Jinping lah, especially Xi Jinping kan, naik jadi Presiden China. And Xi Jinping, I think, sebelum dia punya laluan itu, yang dia mula-mula mendapat nama tu, dia jadi Governor Hangzhou, Zhenjiang. Hangzhou is the capital city. Dia jadi Governor Zhenjiang. Daripada Zhenjiang dia pergi ke Shanghai. So dia naik daripada satu-satu and progress itu bagus kan. Okay. Keadaan itu tak berlaku di Malaysia. Model yang ada sekarang ni tak boleh berlaku. Dia tak bersaing sesama mereka. Sebab buat apa nak bersaing, susah payah nak fikir, nak bangunkan tanah, guna leverage, aset yang ada semua ni. Sebabnya ialah mudah kita main politik, kita semua siapa melalak paling kuat sekali, kata dia anak tirikan, dia dapat duit. So how do you change that for the future?